Jom kita bincang. Apa jadi kalau bisnes perkongsian tiada perjanjian hitam putih? Mula bisnes dengan kawan memang seronok, tapi tanpa perjanjian rasmi, apa risikonya? Penerangan ini adalah berdasarkan teks tentang implikasi bila tiada surat ikatan perkongsian. Selalunya, para perkongsi akan ada satu perjanjian sebelum mula apa-apa. Dan yang menariknya, perjanjian ni boleh jadi secara lisan atau bertulis tau. Tapi, macam mana pula kalau tak ada perjanjian langsung? Tak lisan, tak bertulis. Dan kemudian tiba-tiba timbul pula salah faham antara rakan kongsi. Ini masalah. Bila jadi macam ni, ada satu akta yang akan terus diguna pakai secara automatik. Namanya Akta Perkongsian 1961. Akta inilah yang jadi rulebook utama. Secara spesifik, akta ni kata kalau ada isu, kena rujuk terus seksyen ni. Maksudnya, walaupun tiada kontrak, perkongsian anda tetap ada peraturannya, ada jaringan keselamatan. Jadi, persoalannya sekarang, adakah perkongsian anda betul-betul dilindungi oleh undang-undang?